Okay guys, aku sekarang ni ada dekat restoran tepi gua. Nampak? Restoran tepi gua, tempoyak daun pisang hutan. Memang betul-betul tepi gua guys. Sini ada Taman Etnobotani. Taman Botani. Ni kedai dia. Okay, situ jalan, situ Kesedah. Sini kat sana tu RNA baru Gua Musang. Dan kedai dia kat bawah. So guys, jom kita tengok apa yang ada dekat restoran ni. Right. Dia daging rusa kunyit, goreng kunyit, set patin dan baung. Menu eksotik ikan bulu. Umi order ke apa ni? Patin tempoyak, telur dadah, ayam paprik, sayur kailan. Cukup dah. 03. 03. Nama kedai sebenar dia, kalau korang waste ni lah, Nawan Cafe di Gua. Nawan Cafe. Ada mi udang galuh. Best. 7 orang. Mungkin sini petang atau malam ramai orang pun. Tu orang 3 orang je. Jom kita tunggu makanan sampai, lepas tu kita makan-makan, okay? Okay guys, makanan kita dah sampai. Jom kita makan dulu Bye. Okay guys, kita dah makan dekat sini, restoran tepi gua ni. Overall sedap juga harga berpatutan lah. Alright, kita teruskan perjalanan lagi. Bye. Okay guys, cuba teka aku ada dekat mana. Aku ada dekat Masjid Mukir Paloh, yang tepat masjid yang selalu aku berhenti tu kan. Memang wajib lah datang sini, di toilet je. Jadi dah jamak lah tadi kan. Kat sini kan ada juga mesin makanan murah tu, yang macam dekat UiTM yang aku buat video hari tu. Ni lah, Inisiatif Pendapatan Rakyat. Ada juga jual kat sini. Ni toke dia. Nampak? Ni mesin dia jual Coco Crunch, Milo, Honey Star, kotak semua. Harga dia boleh lah RM4, RM3, RM2. Nampak? Inisiatif Pendapatan Rakyat. Okay, orang yang semayang asam. Jom kita teruskan perjalanan. Ni pun ada mesin air minuman kat sini. Okay guys, jom kita gerak dulu guys. Bye, Assalamualaikum. Tinggal beli buah 5. Jadi berapa sebotol air tu? 7 ya? Sekilo berapa? 13. RM10. Okay, dah beli 5. Bye, sambung lagi.